dengar sini. Nak suruh saya berjaya dengan menjadi penjilat pada perasuah, pilih presiden lain. Siapa? Saya tak peduli menteri dari kerajaan, dari Pakatan Harapan, dari UMNO Barisan Nasional, ada terpalit dengan rasuah, saya terajang dia masuk lock up dan masuk penjara. Dan BN masuk pilihan raya untuk elakkan dakwaan kes-kes rasuah di mahkamah supaya mereka boleh lantik peguam negara yang baru. Bukan saya kata, kalau tak percaya, dengar sendiri. Bukan saya saja kena charge. Tomat, you are in the waiting list. Tan Sri Vicky, don't laugh. You are also included. What more, Dato' Sri Saravanan? Presiden UMNO, kalau kita tak menang pilihan raya kali ini, akan dihadap ke mahkamah. Artinya mereka semuanya perompak. Siapa pengurusi PN? Ahmad Zahid. Ahmad Zahid itu orang siapa? Perangai semua orang tahu. Macam mana kita nak bawa kebaikan, kita nak bawa Islam, kita bersekongkol dengan perasuah? Tak mungkin, adik-adik. Semua saya nak sampaikan beginilah. Sekarang ni kerajaan yang ada pada hari ini ni kerajaan perpaduan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Siapa sokong